Saya message dia, saya beritahu saya betul-betul confused. Tak kenal, saya betul-betul tak kenal dengan dia. Saya tak tahu dia ni siapa. Saya tak tahu kenapa dia kahwin dengan saya. Saya memang attack dia memang betul-betul lah masa tu. Memang saya cakap dia, adakah dia memang gunakan saya untuk sembunyikan yang dia sebenarnya seorang yang mempunyai masalah songsang. Adakah dia memang gunakan saya semata-mata untuk dia dapatkan manfaat kewangan dari saya untuk dia salurkan pula dekat dia punya kekasih tu. Doktor sebenarnya dia kan sampai tahap dia beli rumah tau untuk kekasih dia tu. Dia bukan sikit-sikitnya Habis duit. Dia orang belajar sekali Belajar sekali tapi kos lain-lain lah. Belajar sekali kos lain-lain. Puan ada cakap kan dia seorang yang agak dari segi kerjaya dia tu kita agak risau lah kan. Itu salah satu juga sebab saya rasa kenapa dia berjaya untuk manipulate saya. Untuk pengetahuan Encik Asfar, bekas suami saya ni adalah seorang practitioner dalam bidang kesihatan mental. Berkelayakan profesional juga dalam bidang ni. Jadi, salah satu concern saya lepas saya dah keluar dari perkahwinan dan lepas saya tahu pasal isu narsisis ni, saya pun risau juga macam mana dia nak praktis dalam keadaan dia yang boleh manipulate orang sampai macam tu sekali.